Aku telah cek dalam air, aku cek pressure dia. Apabila aku cek pressure dia, aku dapati memang ada bocor lah. Kita tak boleh terus hantar jadi kita kena cek dulu okey. Tolong tiup angin sikit. Ya, okey. Nampak kat dalam air tu ada buih-buih. Nampak? Okey. Dekat situlah terdapatnya bocor, terdapatnya kebocoran yang terdapat dalam pipe ni lah. Okey. Okey, sekarang dia buat video host. Kita pun dah marking bocornya kat mana. Jadi nanti kita hantar kedai. Pandailah dia nak potong ke, nak buat satu sambung baru ke apa kan. Itu ni pasal lah, okey. Bos boleh potong atau sambung balik tak? Tak pun cari alternatif lain lah buat sambungan. Dia kata tak boleh. Dia kata kena buat baru. Jadinya kita dah buang yang lama, kita ambil yang baru ni lah. Ini baru Dia branded baru, okey, dan dia kelem di sini. Kita nak pasang lah, okey. Pasang balik tempat yang asal di mana dia berada. Jadi kita dah bukaan, okey. Kita ikut laluan yang asal. Jadinya kita kena hulur lah daripada bawah pergi ke atas. Setelah kita hulur daripada bawah, sampailah dia naik atas ni. Kita ikat balik lah. Ikut sepanah yang tadi Tadi buka ikut lawan jam, ini ikut jam Jadinya kita ketatkan lah. Kita dah settle atas. Jadinya bawah ni kita ikat balik lah. Macam tadi kita buka. Macam tu je. Lepas tu nanti kita kemaskan balik lah. Jangan ikat kuat-kuat sangat nanti rosak dia punya o-ring. Okey, masalah selesai lah.